Ini antara soalan yang paling kuat menguji integriti calon PTD. Contoh soalan. Tidak mengapa mengambil sijil sakit dalam keadaan terdesak? Pilihan jawapan. A. Sangat kerap. B. Kerap. C. Tidak pasti. D. Kadang-kadang. E. Tidak pernah. Untuk jawatan pegawai tadbir dan diplomatik, jawapan yang lebih sesuai ialah E. Tidak pernah. Kenapa? Sebab soalan ini menguji integriti, kejujuran, etika kerja, amanah sebagai penjawat awam. Ramai calon fikir, kalau terdesak, mungkin bolehlah. Tapi dalam penilaian psikologi, panel mahu lihat sama ada calon tetap berpegang pada prinsip tidak mengambil jalan mudah, menghormati peraturan organisasi, mempunyai moral kerja yang baik. Dalam kerja sebenar PTD, pegawai memegang amanah kerajaan, urusan pentadbiran, keuangan, keputusan penting organisasi. Jadi integriti adalah perkara yang sangat besar. Kalau pilih kerap, kadang-kadang atau sangat kerap, panel boleh nampak calon mudah bertolak ansur dengan pelanggaran etika, cenderung mencari alasan, kurang prinsip ketika tertekan. Jawapan tidak pernah menunjukkan calon jujur, profesional, berintegriti tinggi, bertanggungjawab terhadap amanah kerja. Soalan ni sebenarnya menguji integriti, etika kerja, profesionalisme, komitmen kerja, prinsip diri. Ramai calon gagal bukan sebab tak pandai, tetapi sebab jawapan mereka menunjukkan karakter kerja yang tidak sesuai dengan perkhidmatan awam. Oleh kerana bentuk soalan penilaian psikologi pegawai tadbir dan diplomatik adalah sama dengan soalan ujian psikometrik, calon boleh dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik tahun lepas-lepas sebagai rujukan dan latihan dengan klik beg kuning di bawah.